Mah dan Kak Yana, adik tahu korang dah bosan dengan adik. Terus tu. Ya. Tanya cikgu Dulu ni. dulu. Lagi cikgu tengok. Dulu je. Sendiri lah mana tu kan. Tak cakap kena cakap macam Aku lupa aku gabung cakap mana. seorang. Abang, kakak sama kita tak. Bleh. Sekejap lagi kita orang lapar, kita nak makan Texas. Nama berbunyi Do Re Mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. Ever ambitious, for luar biasa. Why for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist and for next level diva. I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa. A-L-Y-A-N-A. Semua bakat dalam satu nama. So gang, hari ni kita bersama lagi dengan Alia Syahrina. Betul tak nama? Betul. So hari ni kita hyper, janganlah diam-diam. So konten hari ni sama dulu pun kita buat konten makan juga. So hari ni kita nak buat Dia dah konten repeat. makan. So kali ni kita tak makan Maggi dah. So apa yang kita akan buat hari ni adalah kita nak masak oden. So kita orang masak oden. So hari ni korang tengok kita orang masak oden instant. Instant apa ni? Yang ada instant. Dalam dia ada paste tom yum dah. Ini ada daripada brand Surya. Kita orang beli guna IC. Beli guna IC. Tak tahu apa beli sikit. Jangan kena manfaatkan. Ya. Okay. So kita starting masak sekarang. Ni panaskan Guna tak tahu. Ada sudu. So panaskan Memang dia tak Tak air. ada. Secawan. secawan. Nampak sepat dia nampak sepat. Oh tak suka air lah. Masa depan. Ambil lagi secawan. Apa benda yang masa depan? Dia sentuh sini tau. Sini panas. Sebab sepatutnya dekat sini kita boleh bakar-bakar ayam. Tapi kita tak perlu ayam kena masak oden lagi ni. Oden kat sini. Oden kat situ. Tengok dalam dia. Aku pun tak tahu apa benda. Dalam dia macam nugget. Ni macam sosis-sosis, ada udang. Mak pernah makan Pernah makan? Pernah. Tapi pernah tak makan dengan sup dia? Oden. Terasa. So yang tambah air lagi. Tambah secawan lagi. Mana dia punya paste tu ni? Tiba-tiba tak ada tu. Makanlah ni benda tu tahu rebus je. Kicap dengan sos. Alright. Dah ada terus tu. Kejap. Ada kanan bro. Ada kanan. Ya sampah. Kau ambil sekarang. Hati-hati besi lah. Ada kanan. Itu function tak? Ya tu saya kena kanan tadi. Oh, boleh kena kanan. Tak ada. Tangan saya basah. Takut dong. Jentai. Ni paste tom yum. Kau tengok tak gunting. Macam mana boleh kena? Oh tu tak lah sakit. Dia tak sakit pun. Dia rasa tiba-tiba macam terjentai. Awak tu kena letak sendiri tu. Kau kena sekejap kau. Aku gelak je. Panas kita ni. Bawa. Mana? Alah bawa macam tu. Bawa rumah terbakar. Baru rumah terbakar dah. Wow, sedangnya baru dia. Senyap. Betul letak ke ni? Letak. Ui. Dia letak seorang pun tahu pula. Kau awak letak ni juga atas ni. Pula dah. Dia cari, Tak nak. itu pun cari penyakit. Gerai lah, dia tak sakit pun. Dia terkejut je. Tengok. Lagi sekali. Tak nak lah kalau aku masuk lagi aku yang kena. Aduh. Ya, aku duduk je. Apa tadi yang buat adik? Yes. Apa tadi letak? Tak nak. Menangis buat. Tengok tak bodoh dia. Mana tak tu? Cuba ni awak letak. Sama. Janganlah merajuk nanti kat korang. Buang. Panas tak? Panas. Panas dia hidup lah sebab dah lama tak guna dengan tangan. Kalau letak dah takut.
kat sini. Nampak sangat tak dalam selalu masuk dapur. Oh, ni karet tau, bukan je gas. Cuba letak dekat atas ni, try. Cuba letak atas tu. Dekat. Aku karun tau dekat sini. Dia seorang ni kena kaget nampak sangat benda tak suka awak. Semua ke? Kalau masak takut nanti kau mendidih kan? Ni pula. Sikit-sikit. Macam batu. So ada udang, ada mendalah ni. Kita tutup ni dulu lah. Tunggu. Sebentar ni, dia tak banyak lagi. Kita ambil gitar boleh? Kita main gitar. Ni kursi adik. Ada cakap ada yang nak bagi something. Cakap nak bagi something. Tak payah nak buang ni kejap kan? Tunggu dulu. So yang ni dia kena tunggu berapa minit? Makan mendidih, dah macam dah masak, makan je lah. Loh, macam tu boleh masak lah. Senang betul. Yelah, ini kita nak santai je. Okay. Ada duduk. Ha? Paling duduk. Paling. Dah duduk belakang. Ada benda Aduh. Kita si payung pun kita kena, aku kena garin. Tolak dia ni habis. Okay, so. Ada nak bagi apa? Nampak lebih kecil, betul ke tak? Nampak je. Wow. Awak apa? Saya dapat ikan. Ikan dolphin. Oh, macam muka Yana tu. Wow. Ada lagi nak untuk apa ni? Untuk sign lagi. Oh, pen ada tu. Oh, ada surat. Jangan dekat sangat tau, panas tu. Jom. Saya baca ke siapa? Awak baca lah. Baca dah, awak cuba berdiri, tak nampak lah awak. Awak jangan angkat meja sangat. Okay, awak berdiri. Apa? Okay. Cakap je lah. Jangan nak main. Oh, besar dia surat dalam fans. Oh, surat tu. Friends. Cepat. Assalamualaikum. Salam. Kak Nga dan Kak Yana, terima kasih dan layan adik dan Kak Yana. Terima kasih jadi sahabat. Ni untuk pesan untuk Kak Yana. Sahabat Kak Nga. Kak Yana selamatkan Kak Nga sebab Kak Nga dulu pendiam. Sekarang dia aktif. Terima kasih Kak Nga dan Kak Yana dan layan adik walaupun Kak Nga dan Kak Yana adik tahu korang dah bosan dengan adik. Adik tahu tapi adik tak aku dan lelaki sendiri tak tahu. Nanti kakak faham, kakak baca. Puas sekali. Kalau kakak baca semula kan? Cuma dia nampak awak. Nak putih tu. Tak nampak. So, ni surat daripada Lily. Assalamualaikum Kak Ngah dan Kak Yana. Terima kasih dah layan adik dan Kak Yana. Terima kasih dah jadi sahabat Kak Ngah. Oh, Kak Yana, terima kasih dah jadi sahabat Kak Ngah. Kak Yana selamatkan Kak Ngah. Kak Yana selamatkan Kak Ngah sebab Kak Ngah dulu pendiam. Sekarang dia dah aktif. Ya ke aktif? Bukan aktif, ceria. Kalau dia diam. Bukan dia diam ke? Ya. Sejak tadi Kak Yana dulu. Kak Ana dulu suka marah-marah. Tak ada tak dapat kerja. Dia suka marah-marah. Dia marah macam mana? Dia tak pernah marah kat Yana. Yana je semua marah dia. Sebab takut. Sekarang dia kasih Kak Ngah dan Kak Yana dah layan adik. Walaupun Kak Ngah dan Kak Yana, adik tahu korang dah bosan dengan adik. Adik tahu tapi adik tak pernah. Apa ni? Adik Tak menang. Bodoh, dia tak suka aku ke macam mana? Mama. Meletup. Maaf, tulisan tak jelas. Dah tak cantik. Di sini ni sign. Ing tak ni, ing tak keluar. Sign. Hati-hati dek, mana tu?
Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia cakap Kak yang nak bosan dengan adik? Mana bosan kan, kita orang tak ambil adik kita dulu. Kalau bosan memang tak guna ambil free ke tak free ke? Kita dah kerja tau. Free ke tak free ke kangen ni juga. Kan betul macam tu. Macam yang berdrama Okay. Terima kasih adik. Oh, yang meletup tu udang. Oh iya ke? Kena sambal udang lah tadi. Udang tu sambal saya. Ya Allah, sekian. Nak rasa dah masak ni. Rasa sudah masak kalau dah meletup. Saya tu untuk direbus. Ya, dalam bekas. Ni. Ada nak apa udang? Ha? Dekat. Udang satu. Cheese satu. Wah. Buat masak oi. Wow. Mata dari dua pun. Minai. Minai. Sedap asap. Siapa pernah rasa? Siapa pernah makan dodeng sila komen. Sila komen. Sila komen. Siapa pernah rasa, share lah pengalaman korang makan oden instant ke, kedai oden ke, boleh suggest kat Ada kedai tau. yang Siapa pernah kena lipstick macam Kak Yana? bukan listrik, elektrik. Adik, Kak Yana nak tanya. Siapa nak tak kawan dengan Kak Yana? Jujur. Budak-budak tak pandai ni. Tak ada minggu pula. Kenapa? Kenapa? Donat. Seronok tapi Tapi yang lagi tak seronok. Apa benda dia tak tak seronok? seronok. Sebab Kak tak keluar malam. Dah. Sebab tak ada sebab. Tak ada sebab. Tak ada itu. Suka je. Dia ke? Ya. Bawa panjat atas tu. Sekejap. Sekejap. Agak timbul lagi. Agak air masalah sekarang ni. Agak Kita tak ada air mani. Apa saya kalau kita tak kenyang? Kita test. Oi, kita excess. Kan? Pasal udang ni tak suka aku lah. Udang letup tu. Ya Allah. Sabarlah. Dah sejuk dah. Tapi kuah dia macam kurang pekat lah. Mana sangat tu ada. Ataupun mungkin awak letak air banyak tau. Kuah dia kalau minum saja tak sedap. Oh ya. Masuk kena apa belai? Dia memang telan tapi jangan telan guna hidung. Lain macam. Macam tu kau ada kan? Bukan kalau ada siapa-siapa konten kreator juga. Sila subscribe juga. Support lah. Dia boleh dapat live kita. Wah, awak lagi. Kecil, kuah. Kenapa adik cakap kita orang bosan adik? Kakak Kak Yana dah lah jenis tanya-tanya. Apa kami kurang? Apa kurang kami? Cuba jawab. Fikir secara logika. Cepat. Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Tak, dia boleh jawab tapi takut nak. Kenapa gambar kawan-kawan Tak, adik tak semua apa. bosan ke dengan adik? Kawan-kawan adik yang lain semua bosan dengan adik. Kenapa dia cakap bosan dengan adik? Nampak sangat tapi dia tengok perlakuan dia macam tak nak kawan dengan dia. Kenapa? Dia kawan dengan Contoh kalau ada ramai-ramai lepas tu dia tak pergi kat adik. Dia kawan dengan dorang dia. kan kawan adik kan ada 2 orang dan PSS. Ada dia pengang PSS. Jadi kawan adik tu Lutfia, dia jadi pengang PSS juga. Lepas tu dia satu geng lah dekat kumpulan diorang tu. Lepas tu diorang suruh lah diorang diam.
Dia pun jaga kelas. Ada nak jaga kelas tak boleh. Pulak tu. Dia cakap, sedap hati kan? Macam sekolah bak. Sabar. Ada cakap kat dia ke? Tak ada. Cakap dah latih lah. Latih lah. Beraninya. Ni aku cakap tu betul. Ya, dia jaga seorang-seorang. Hari tu, bek. Tak sabar. Aku, adik, Aha. dekat mana tu sekolah kampar. Dekat sekolah kampar tu, waktu sampai-sampai aku boleh makan. Ha? Diorang bawa lah makanan, Alia tak bawa. Lepas tu? Alia minta sikit ke diorang tak bagi. Lepas tu, diorang ada sadu dah. Lepas tu, esok ada nak bagi, lepas tu kan dia bawa makanan. Diorang cakap, diorang nak. Sherry nak sikit? Cakap, tak boleh. Dia cakap, terlekut entah aku. Lepas tu Alia cakap, kau terlekut boleh pula. Kau ni. Lepas tu dia ambil juga ke makanan adik? Dia cakap, Alia bagi. Adik bagi jugalah. Bagi juga. Lepas tu kita kalau boleh dia orang buat kita. Kita memang buat orang. Contoh adik-adik minta orang tak bagi. Tak apa, terima kasih. Tak, yang adik tanya kan kawan sekelas adik tu kan bila orang lain suruh duduk dia macam long bila ada suruh duduk senyum kat adik tu lelaki. Dia lagi disuruh. Tak ada senyum-senyum kat adik bila ada suruh duduk. Betul. Apa ada suka kat orang ada kawan aku tu rambut ayam. Rambut ayam. Nama dia Ryan. Ryan. Bukan Ryan tu bukan. Bukan kan tu. Okay. Rambut ayam. Kenapa rambut dia macam ayam? Tak ikut disiplin dengan sekolah kapal. Pakai Dia ada slipper. cakap. Oh, Ada sis kat dalam. pakai slipper lepas tu? Tak dengar cakap cikgu. Ujian selalu dapat C. Tak lain dia. Kalau masa kat sekolah, dulu pun Kak Angah, dulu Kak Angah PSS juga kat sekolah adik tu. Sama macam Mami. Kak Angah PSS dulu. Lepas tu kan kita kan kalau orang masuk perpustakaan, kita kena jaga kat perpustakaan kan, jangan bagi diorang bising, diorang nak pinjam buku apa semua. Tapi Tak yang ada peliknya budak-budak tahun 1, 2 tu, diorang macam diorang dah besar. Diorang ingat diorang tu darjah 2, tingkatan 2. Oh, itu dah biasa. Adik-adik pun hari tu diorang cakap, macam ni sekolah kau pula cakap. Memang keluarga aku tanya lagi. Wow. Adik kan tu? Diorang cakap, macam ni sekolah keluarga kau pula. Dia cakap, keluarga aku yang mana Astagfirullahaladzim. adik. Oh, nak ni lah. Ni yang faham. Keluarga aku. Cakap sendirilah macam tu kan. Tak cakap kena cakap macam aku Aku lupa, keluarga aku yang mana? seorang. Oh, keluarga aku. Lepas tu? Keluarga aku. Lepas tu keluarga kau? Tak pergi sekolah ni. Yang bayar yuran ni apa? Telapak kaki kau. Karakter sangat ni. Kenapa adik dah jadi dua? Lepas tu adik kat sekolah, Macam lupa yang mana? adik kat sekolah tak ada ni ke? Adik dah sampai. 3. Dia dah jadi 3. Kira junior kan ni. Kan? Adik ada 3. Macam tu kan benda sama sekarang. Ada lah kawan adik ni tak suka. Macam Alpha lah adik ni jenis ni kan. Ha? Macam Alpha lah kan. Adik dia apa? Apa? Adik dia apa? Adik dia Alfa lah. Tak. Dah, dia apa? Jin. Ada wujud juga dia. Mengaku. Dan jumpa dah seko. Dah jumpa dah sekor tak pernah. Oh my god. Dah simpan dalam botol. Lepas tu, dia ada masalah dekat sekolah. Dia selalu cakap kat siapa je. Kat opah ke, kat kawan ke, kat abang Amir ke, kat abang raya ni ke. Kawan. Siapa? Diorang tu kadang-kadang kawan. Kadang-kadang kawan. Kadang-kadang bukan kawan. Hari Isnin je kawan. Mai ada shift pula dah kawan berjadual. Hari Senin saya tak nak kawan awak. Selasa nak kawan banyak sikit. Nak makan. Rabu boleh juga ada nak kawan banyak sikit. Khamis pun tu kawan. Tapi,
Tapi bagus lah adik sebab adik pandai pilih kawan juga. Dia tengok karakter orang. Betul. Tengok Kita nak kawan dengan orang. Kita kawan dengan semua orang. Kita baik je dengan semua orang. Tapi contoh kita tahu dia ni menipu. Kita kawan dengan dia tapi kita tahu dia menipu, jangan percaya dekat dia. Kan betul. Kita tahu dia nakal. Tadi kan tu ada kawan yang super duper tak malu. Oh. Dia buat apa? Kakak dia dah dah 6. Tak balik kan. Diorang ni kakak dah dah 6 tentang kakak dia tu. Dia pukul sikit dia. Lepas tu? Menangis. Macam berapa? Allah. 3. Ada 3 juga. Ya Dia Allah. cakap alah manjanya. Sini nak rakam. Lepas tu ada kawan tu tergelak. Dia cakap, kau rakam sikit je. Lepas tu cakap, lepas tu dia menangis. Cakap, takutnya. Biasalah tu, mak dia manjakan dia lah tu. Tak apalah. Manja tak apa, janganlah. Masalahnya, yang tak sukanya kakak dia pun macam buruk juga dah sana. La ilaha illallah. Tak apalah, dia manja perempuan kan. Muka dia tu. Bagulah. Ya Allah. Ada tidur lah kan? Ya. Tanya cikgu Dulu dia. dulu. Lagi cikgu tengok. Dulu je. Tidur je. Kenapa ada tidur lagi lah? Ngantuk. Ngantuk ke? Waktu balik, waktu bin. Waktu nak dekat balik lah. Waktu kakak balik bin. Waktu BM lah, waktu BM kan dah siap kerja sekolah. Cikgu dah tahu. Dia ngantuk sangat ada bangun dia ni, bangun macam ni. Tertidur. Bosan. Oi. Mak siapa kau? Kejut aku. Hello? Tak. Aku tunggu tengah buat konten, baru tunggu mak yang nak datang. Tak juga aku okey. Boleh lah gitu-gitu je lah. Kenapa? Kalau karaoke pun kau atas. Boleh kot dah. Adik. Tengok aja kejap sikit lepas mak Yana dah settle mak Yana, nanti kita naik atas bilik kita start buatlah. Balik. Pa! 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 Mama. Ma! Tutup pun. Siapa keluar dia kan? Wah, dia tak rasa apa. Dah sejuk lah, dia minum je. Wah, ni sedap je lah saya rasa. Okey je. Dia rasa tak sedap kan? Ke sebab Rasa semut. Astagfirullah. Ada air masak? Sedap je. Ada. Ada. Tapi tak ada air batu sejuk, ada air batu. Boleh lah. Ya. Apa lu? Duduk pulang. Kenapa udang ni? sebab dia udang orang buat. Betul. Lepas tu kalau adik sedih-sedih kat rumah, adik cerita kat siapa je. Kalau adik sedih-sedih, kalau orang kerja, orang makan apa kan kita kat Kak Yana. Lepas tu adik sedih, adik sedih. Betul tak? Kak Yana. Kak Yana. Apa sih Kak Yana? Adik kat rumah adik cerita kat siapa? Apa? Kita kat diri sendiri. Cerita kat diri sendiri. Tak ada. Bukan. Kita kat Allah. Allah. Isyik lah. Itu betul lah. Kat diri sendiri. Betul. Boleh lah. Awak adik sedih dia cerita kat diri sendiri je. Lepas ni cerita lah kat Kak Yana. Tahu? Tapi jangan nak call banyak kali. Astagfirullahaladzim. Sebab Kak Yana dengan Kak Angah pun kerja juga. Kalau nak Ah. call malam. Tapi malam dia dah tidur. Tak pun adik voice je. Adik tidur pukul 12 Tak ada WhatsApp ke? Ada WhatsApp ke? Adik ni guna lah WhatsApp ni. Adik balik rumah apak kan. Guna apa-apa ke phone. Apa-apa lah adik ni. Cakap lah apa benda. Adik gaduh kawan kat sekolah ke apa. Kak Ngah balik kerja, Kak Ngah ni lah. Kak Ngah reply lah. Tahu tak? Kan adik cakap Adik ngantuk ke mata merah? sedok macam tu. Ada cerita kat ibu ke ada sedih? Tak. Tak tahu. Tapi Siapa kalau abang kakak apa cerita kat ibu. Ibu, Ibu buku.
Yang ni jangan bagi kat abang tengok. Dia kantoi. Nah, Abang, kakak kau makan sedap. Yeah. Sekejap lagi kita orang lapar, kita nak makan Texas. Weh. Kau habis dah luahan adik? tak ada lu apa. Kita macam dah cerita sesi luahan. Tapi banyak benda kelakar lah aku rasa. Berapa minit? Kita ada nak jadi apa? Cerita dia nak jadi apa? Tomba. Askar? Bomba? Kena makan banyak tau kalau nak jadi askar. Betul tak? Kalau nak jadi askar badan kena macam Kak Yana ni. Boleh jadi askar, kena patuk mas napa patut tangan. Kalau jadi macam Kak Angah ni. Tangan batu. Dapat ada jadi askar? Adik suara tiga menyanyi dengan... Askar. Bukan kita dengan bomba. Sabar. Kan tadi Okey. tadi nak ikut macam kanan. Lepas tu? Agak. Lekat. Betul. Adik nyanyi lagu dekat sekolah. Kita dengar. Juara 3. Bukan juara 3. Tempat ketiga. Dia nak juga aku tak juara. Oh, juara. Dia ikut bahasa Indonesia. Juara 3. Tapi bagus lah, ada improvement. Awal-awal datang itu banyak cakap Indo. Indo. Pure Melayu. Cina pula kali ni. Yo. Cina. Dia panggal dia. Malah. Jalam. Kocok kan. India. India, Hindustan. Aduh, enggak aku lagi. Sakit perut gelak kan? Allah. So, ini je konsep kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe. Comment, subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Apa-apa. Mantap.